Penjudi tukar taktik, polis tukar apa? Dulu promo saya memang macam tu. Hari-hari bergaduh dengan Bukit Aman. Kalau abang buang itu story, saya bagi abang 60,000. Dia kata duit ada sekarang. Dia letaklah beg. Bila saya melaporkan tentang satu kedai judi mesin kuda di Taman Tenaga, saya berjaya bawa masuk kamera, di mana pemenang tak ambil duit. Mesin kuda tu buat macam dia adalah game yang tak ada cash. Mereka akan menerima kad phone. Maka mereka akan pergi kepada kedai phone. 2 kedai phone yang dibuka oleh kelab judi kuda ni. Kita tukar kad phone tu, kedai tu tahu nilai duit tu berapa. Jadi dalam kedai tu kalau rush, tiada unsur perjudian. Jadi saya dedahkan. Bila saya dedahkan, saya nak bagi penonton ramai. Hari Rabu saya mainlah iklannya. Main iklan, orang tahu sebuah di Taman Tenaga gini. Jadi gangster yang menguruskan tu seorang anak muda hubungi nak cari saya ni. Dia orang ada network, dia orang pakai dispatch kontak emang dispatch ni. Dia orang tahu adalah dispatch NTV7 adalah A bin A. Maka A bin A ni datang jumpa saya. Dia kata, Cik Dana, saya dapat maklumat ni. Dia kata syariat gangster yang Cik Dana ni dia nak jumpa Cik Dana. Dia bukan nak bergaduh, dia nak bincang tentang, sebab dia kena bincang tu pasal hari Sabtu atau Ahad berita tu akan keluar penuh dalam edisi siasat. Ni promo, saya keluarkan promo je. Pum. Ayat saya biasalah. Penjudi bermahaja lela, di mana polis kita? Ayat tu dulu biasalah promo kan. Ataupun penjudi tukar taktik, polis tukar apa? Dulu promo saya memang macam tu. Hari-hari bergaduh dengan Bukit Aman. Promo saya. Saya kata apa ni, penjudi tukar taktik, polis tukar apa? Itu je ayat dia. Nampaklah gambar kedai dia. Maka dia datang bawa wang tunai. Jumpa saya dekat restoran Maju. Siapa yang duduk taman, siapa yang duduk di Glen Mary. Siapa yang ada di Glen Mary, cuba jawab. Ada lagi tak restoran Ali Maju tu? Pun saya jumpa di Ali Maju. Seorang anak muda datang, tatu kecil dekat tangan dia, pakai baju cantik, turun daripada kereta BMW. Jumpa saya dengan penuh friendly, salam dan duduk. Dia bincang, dia kata dia minta saya googlekan story dia. Dia kata dia baru start, dia kata saya baru invest, saya new player, dia kata saya bukan big brother, dia kata saya baru, dia kata saya modal belum balik lagi abang. Kalau abang buang itu story, saya bagi abang 60,000. Dia kata duit ada sekarang. Dia letaklah bag travel kecil tu, duit ada dalam tu. Nanti saya atur abang sama anak-anak. Dia kata abang sama abang punya staff, saya atur pergi cuti. Abang boleh fikir paket Phuket atau Bali. This is my father saya. Maksudnya dia ni modal besar dia dibagi oleh bapak dia. Saya cakap dengan dia, saya tak boleh buat. Because saya kata gaji saya cukup untuk saya pergi bercuti di Phuket dan di Bali. Dan kedua, kalau saya buat, nanti you kenakan saya. Sekarang saya kenakan you kan. Bisnes you kacau. Nanti you bagi saja saya rasuah, saya turun saja daripada airport, polis gari saya. Nanti you report kata saya sudah terima wang untuk buang you punya story. Sebab saya kata, we play a shame game. I'm journalist, I want to trap you. Because kita nak atasi crime, jenayah perjudian. You penjudi buat kerja tu, you nak trap saya, orang yang cuba menghapuskan perjudian. Saya kata kita berada dalam padang permainan yang sama, cuma in the different game. Berarti apa saya fikir you boleh fikir, apa you fikir saya boleh fikir. Siapa yang berada another step, siapa yang berada di satu tingkat lebih atas di dalam permainan ni. Jadi senanglah saya tolak rasuah.